Isu yang tengah hangat baru-baru ni, restoran halal di Guangzhou yang menyediakan pork dalam video yang viral baru-baru ni. Sebenarnya isu ni cuma salah faham, dia bukan menyediakan pork. Tulisan translation tu tak betul. Jadi hari ni kita nak pergi terus ke restoran tu untuk clear out isu ni. Dah sampai dekat restoran halal yang dikatakan menjual daging pork tu. 这会儿拿一个胶带过来，把这个给切除掉。你的菜单上面是只有这个，只有就点击这里啊，对对。我先应付一下，重新做一本。 So sekarang kita tengah bantu dia untuk tengok ada lagi tak selain benda tu. Okay, ni dah padam dah bahagian pork tu. Korang kena faham dekat sini dia tulis raw. Ini raw. Kalau translate, direct translation memang akan jadi daging baby tu sebab dekat sini daging terus merujuk kepada daging benda tu. 明知道了，这个是猪肉，那就是故意的呗。你核对完了之后，明明就是牛肉，然后你弄的猪肉，会的就是猪肉，你知不知道这个事情？ Korang bayangkan garang macam tu, macam mana aku kena marah kat rumah. 所以 Taiko 你 tak 告诉我， taiko. 你可以告诉我你实际的目的是什么吗？你不是故意的，那是最好的。如果你是故意的，那我不知道你的目的是怎么样子。 Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 这个菜单通过你们发现以后，我才认识到这个打错了。我们店从来不会买猪肉，我们就是信仰伊斯兰教的，只是翻译上面的问题，翻译出错了。在这里我郑重的向你们道歉，对不起。然后我尽快把这个菜单全部重新做，希望你们理解一下。 Okay, settle dah isu halal restoran ni. Korang jangan risau. Korang kena tanya je. Janganlah terus bagi viral.